Alright. Hai, Assalamualaikum. Baiklah, sambil-sambil tu kita nak tunggu yang lain pun boleh join. So, anda yang sedang menonton sesi live kami sekarang ni, ini adalah sesi podcast yang baru iaitu Founder Talk. Okay, Founder Talk episod yang pertama. Jadi sebelum saya buat opening ni, saya nak minta bantuan anda semua yang sedang menonton live kami ini, share, tap screen, okay, sebab hari ini podcast kami yang berbeza, podcast yang sangat menarik, sangat orang kata menakutkan. Puan, boleh menakutkan? Kan sangat menakutkan, is about reality tentang bisnes. Jadi bantu saya untuk tap screen dan juga share sesi live podcast kita pada hari ini. Jadi Puan, kita sedang bersiaran langsung di dua platform, iaitu di platform Richooks Consulting Group TikTok dan juga TikTok Azizan Osman yang sedang bersiaran langsung sekarang ini. Baiklah, jadi kita nak mulakan sesi kita pada hari ini. Ada orang membesar dalam kesenangan, ada orang hidup dalam zon yang selesa. Tapi ada juga seseorang yang hidup bermula daripada bawah. But sebenarnya ramai je yang bermula hidup daripada bawah. Bawah tu sampai kita sendiri tak tahu bagaimana mereka ni boleh bertahan hidup. Dan malam ini dalam episod pertama Founder Talk, Millionaire in the Making, kita bawakan kisah seorang wanita yang tak pernah pun plan nak berniaga. Betul. Tak pernah bayangkan apatah lagi menjadi seorang jutawan. Betul. Dan pernah percaya orang macam aku ni boleh berjaya ke? Adakah anda yang sedang menonton ni mempunyai perasaan yang sama? Bolehkah aku berjaya? Dan beliau dahulunya merupakan seorang anak petani dari Bacok Kelantan. Okey, yang pernah berhenti sekolah demi adik-adik. Kerja kilang untuk hidup. Betul. Dan setiap kali balik kampung tu, rasa diri ni kecil. Rasa diri ni tak layak sebab rasa hidup ni adakah setakat ini sahaja. Dan bila masuk pula dunia bisnes yang tak dijangka-jangkakan, bermula dengan takut. Takut gagal, takut rugi, takut diperli, takut orang cakap, buat apa buat bisnes, takkan ke mana pun. Tapi satu hari tanpa dijangka, beliau melangkah ke program Richooks, di mana kejap lagi Puan Siti sendiri akan explain perjalanan beliau. Dan pergi tu sebenarnya bukanlah nak buat bisnes. Dengannya Puan pergi sebab nak baiki diri, especially bahagian rohani. Tapi dekat situlah Puan Siti Hajar nampak sesuatu yang tak pernah pun beliau terfikir, iaitu sebenarnya sesiapa pun boleh berjaya jika ada ilmu dan juga mentor. Dan daripada seorang wanita yang tak pernah berniaga, hari ini Puan Siti Hajar boleh mencapai jutaan ringgit setahun dalam bisnes perniagaan beliau sekarang ni, iaitu hanya dengan menjual curry puff frozen pusing. Dan Puan, curry puff frozen pusing. Kalau saya fikirkan Puan, biasanya orang berniaga curry puff kat tepi jalan, boleh ke dia berjaya? But this is the reality. Hanya dengan berniaga curry puff pusing frozen, tapi boleh buat hasil jutaan ringgit. Okey, sebelum kita mulakan, saya nak kenalkan diri saya dahulu sebelum kita jemput tetamu kita yang sangat istimewa ini. Saya Safara Salman, Vice President Richooks Consulting Group, dan anda bersama dengan saya di dalam platform TikTok Richooks Consulting Group dan juga Azizan Osman. Okey, dan bagi anda yang rasa-rasanya kenal mana-mana usahawan yang mereka mungkin rasa was-was tentang mampu ke mereka dalam bisnes ini, ajak mereka sertai dalam sesi podcast Founder Talk kita sekarang ini, sebab kita bercakap tentang reality bisnes. Dan sekarang kita nak kembali semula ke permulaan kisah Puan Siti Hajar. Okey, bukan permulaan yang biasa, tapi permulaan hidup Puan Hajar. Kita mula dengan soalan yang sangat simple, Puan, dan yang sangat penting. Untuk yang baru kenal Puan Siti Hajar, siapakah Puan Siti Hajar yang sekarang? Okay, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam semua. Saya Puan Siti Hajar binti Muhammad Tahim. Saya adalah pengasas kepada KD Food Industri Sdn Bhd, pengeluar dan pengedar untuk curry puff pusing Mami Puff. Curry puff pusing Mami Puff. Dah berapa lama dah dalam perniagaan ni Puan sebenarnya? Alhamdulillah,
produk Karipap Pusing ni dah masuk tahun ke-5 lah. Ke-5 tahun. Dan bila Puan cakap tentang Puan buat bisnes Karipap kan, saya nak relatekan semula tentang apa yang berlaku kisah Puan sebelum ni kan. So tadi pun saya kongsikan bagi tahu yang Puan sudah buat jutaan ringgit dalam menjual Karipap ini. Ya, betul. Dalam sebelum ada kejayaan yang sekarang ni kan Puan, menjual Karipap frozen pusing, okay, apa yang sebenarnya keadaan Puan sebelum ni sebenarnya, yang before you jual Karipap ni, yang you tak sangka-sangka pun yang you boleh jadi seorang usahawan ni, macam mana keadaan kehidupan Puan sebelum ni? Okay, kalau nak cerita pasal kehidupan ni, memang saya bermula daripada kehidupan yang sangat susah lah. Dilahirkan dalam keluarga yang sangat susah dekat Kelantan. Kemudiannya bila habis je SPM, masa tu saya buat keputusan untuk berhenti sekolah sebab saya nak bagi peluang kepada adik saya meneruskan pelajaran lah. Walaupun keputusan saya sangat baik sebenarnya, sangat baik, tapi saya buat keputusan untuk berhenti disebabkan masalah kewangan keluarga saya lah. Kemudian bila dah berhenti sekolah ni, saya tak duduk je kat rumah, saya terus minta izin ayah saya untuk keluar bekerja di kilang di Selangor. Memang pada mulanya ayah saya tak nak bagi sebab anak perempuan kan. Tapi saya cakap dengan dia, kalau saya duduk rumah, saya tak boleh buat apa-apa pun, saya tak boleh nak pergi jauh. Lebih baik saya keluar dan saya kerja. Kilang pertama saya kerja adalah kilang Sony dekat Bangi. Alhamdulillah beberapa tahun dekat sana, sebab saya punya perasaan adalah lebih kepada belajar sebenarnya Puan Safara. Kemudian saya belajar, saya sambung belajar masuk IKBN. Masuk IKBN ambil sijil je lah. Kemudian bila dah sampai tahap 3 sijil, saya boleh jadi technician. Dan saya kerja kat Johor masa tu lebih kurang 2 tahun dekat Aiwa. Balik semula ke Kuala Lumpur bekerja di KLIA sebagai technician lah. Untuk yang repair-repair lampu dekat airport tu, dulu saya pernah buat lah benda tu. Bila Puan cerita tentang you sanggup korbankan you punya pembelajaran demi adik-adik kan, tapi saya boleh nampak dan lihat yang bahawa Puan eager for kejayaan tu sebab you sanggup untuk belajar and pakai duit sendiri Puan. Ya, saya belajar pakai duit sendiri. Seingat saya rasa lah, selepas saya keluar daripada rumah bekerja, saya tak pernah minta duit mak saya, sehinggalah mak dengan ayah saya dah tak ada pun, saya memang tak pernah minta dia orang punya duit. Walaupun merantau pun kadang-kadang kita tak ada duit kan, tapi saya tak pernah minta dengan dia orang sebab saya tahu mereka sangat susah. Gaji saya masa tu, saya ingat gaji saya permulaan saya kerja adalah 480 je. Tapi saya masih mampu dengan duit tu, saya masih mampu bagi kat mak saya 200. Saya memang sangat-sangat berjimat lah. Bila gaji dah start naik dengan campur OT semua dalam 1000 macam tu, saya lagi senang hati lah kan. Boleh bantu adik sekolah, macam tu lah. Apa momen yang Puan, kalau Puan boleh fikirkan balik kan, apa momen yang paling susah atau paling rendah you rasa, yang you ingat sampai sekarang ni yang menjadi kekuatan you, aku tak nak dah jadi lagi macam ni? Apa momen yang paling rendah lah, saya rasa bila saya adalah pekerja yang bekerja di sektor swasta. Selepas kilang saya bekerja di banyak tempat lah selain KLIA. Saya juga bekerja dengan satu company besar JLC dekat Kuala Lumpur. Tapi bila saya bekerja, saya dekat JLC ni, saya adalah seorang kerani. Bila buat kerja, bos selalu scold saya. Memang macam, padahal saya adalah seorang yang
workaholic, saya selalu balik lambat 10 malam, 9 malam. Tapi ada saja yang tak kena. Dari situ saya rasa, oh saya tak boleh macam ni. Saya kena cari pelajaran untuk saya naik jadi orang yang lebih tinggi lagi. Saya tak boleh duduk kat tahap yang sama. Kalau tak, orang akan sentiasa pandang rendah kat saya. Saya rasa macam tu. Ini adalah momen yang saya tak boleh lupa lah, bila bos saya cakap, saya orang biasa-biasa, bila bos school saya, memang saya rasalah rendah diri tu. Sentiasa dimarahi. Sentiasa dimarahi. Sentiasa Sentiasa letak. Kenapa dia marah? Contohnya, kalau lambat pick up pun memang saya kena marah. Kalau orang lain punya salah pun saya kena marah. Saya tak tahu sebab apa. Tapi saya rasa masa tu saya rasa saya sangat dipandang rendah lah. Itulah yang momen-momen yang saya rasa kalau dalam sektor pekerjaan, itulah, walaupun masa saya kerja kilang saya tak pernah ada kena marah macam tu, tapi bila saya pergi kepada sektor yang lebih besar dipandang, saya berada sebagai pekerja yang paling bawah, kerani, saya dipandang rendah. Saya rasa benda tu, tak boleh macam ni, saya tak boleh berada di tahap ni. Kemudian itu yang menyebabkan saya stop dan sambung belajar. So itu trigger, turning point Puan untuk kena belajar juga. Dan bila Puan fikir balik kan, tentang bila melihat orang-orang yang berjaya ni kan, apa yang menyebabkan nak pergi belajar tu satu komitmen. Kerja dah satu komitmen Puan. Lepas tu you nak turning point you untuk pergi belajar juga supaya dipandang, orang kata apa, dipandang, dilihat kan. Yes. Macam mana you boleh percaya tentang aku boleh buat ni? Faham tak maksud saya? Sebab saya rasa macam bila saya ada ilmu, saya akan naik sikit lah. Tahap saya akan naik sikit. Sebab saya setakat sijil, orang tak pandang. Satu masa dulu, orang akan tengok sijil, betul. Sekarang tak dah. Saya rasa sekarang kalau awak tak ada sijil pun, awak masih boleh bisnes, masih boleh cari makan lah. Tapi dulu orang sangat pandang sijil. So itu yang trigger saya untuk pergi belajar. Saya ambil diploma, kemudian ambil ijazah lah dalam diploma tu saya ambil dalam business administration. Ijazah pun sama. Ijazah pun sama. Ijazah pun sama. Apa impact bila you dah sambung belajar Puan? Saya tukar kerjaya. Saya tukar kerjaya. Situ saya dah jadi macam eksekutif sikit lah, dengan satu company Singapura, HP. Dia jual mesin HP. Masa tu saya dah jadi eksekutif dekat finance. So bos saya sangat sayang saya lah masa tu, sebab saya bekerja dengan sangat baik lah. Saya kalau masuk pukul 7, saya selalu balik lambat. Saya buat kerja dengan bagus lah. Faham? Okey Puan, tadi pun you dah bagi tahu tentang the moment yang paling rendah adalah bila orang pandang you rendah. Pandang rendah. Pandang rendah dengan siapa Puan, dan you buktikan dengan you sambung belajar dan you sambung dengan kerjaya yang lebih baik. But apa yang menyebabkan Puan terfikir, apa the moment yang you buat rasa macam aku kena berniaga? Macam mana boleh tiba-tiba dah kena puji, dah kena sayang kot kan? Yang tak pernah terfikir-fikir nak jadi usahawan ni, apa realiti keadaan sebenarnya? Kalau contohlah kan, realiti dia dulu dah kena hina lah, contohlah kan, dah paling bahasa yang paling kasarnya adalah pernah kena marah, kena hina ke apa kan, dipandang rendah. Lepas tu kita fight balik, belajar, dah kena sayang Puan. Lepas tu kenapa? Tengok bisnes, why? Kenapa? Sebenarnya saya mula tengok bisnes ni semasa saya bekerja di bank. Dekat bank ramai usahawan tahu yang buat pinjaman. Dekat situ saya dah trigger, tapi perasaan takut saya, takkanlah saya nak berniaga kan. Masa tu gaji saya dah tinggi juga. Saya ada duit lah, ada duit kalau saya nak mulakan perniagaan. Saya mungkin boleh berniaga, tapi perasaan takut saya tu sebenarnya lebih banyak. So yang trigger saya untuk bisnes ni, bila saya pergi satu program research, ini atas ajakan sahabat sebenarnya.
Dia kata, Puan Hajar, sebab saya selalu mengadu dengan dia. Saya ni tak sempat nak pergi solat cepat-cepat. Sibuk kan dekat kerja kat bank. Kadang-kadang terlupa benda-benda yang ni. Pergi solat lambat. Kadang-kadang gabung asar dengan zuhur. So saya rasa bersalah sebab saya ni didikan mak ayah saya adalah solat dulu. Kemudian saya cakap, saya mengadulah dengan dia. Saya cakap, saya ni selalu macam ni. Dia kata, why not you pergi satu program Dr. Azizan Osman, dia kata. Dia kata, saya cakap, saya tak pernah pergi. Saya cakap, saya tak biasa. Dia selalu pergi, kawan saya ni. Sahabat saya ni, dia selalu pergilah. Dia kata, pergilah, akak sponsor, dia kata. Tapi saya ingat, saya duduk tu, dia sponsor tiket belakang sekali. IMKK last 2018, saya... Last MKK 2018? Yes. Okay, tu event ramai ni, tak kecil shock ke waktu tu? Memanglah, of course lah. Saya terkejut bila tengok orang naik kursi, apa ni? Tapi, itu saya ingat lagi, IMKK last tu, Datuk Wira buat 4 hari, bukan 3 hari. 4 hari yang sangat mengubah diri saya lah selepas tu. Betul-betul sangat mengubah diri saya sehingga sekarang lah. Seingat saya rasa saya tak pernah tinggalkan apa-apa program ritual selepas saya IMKK tu. Amazing. Sebab bila you cakap tentang, kiranya masuk program Rituals tu bukan niat nak buat bisnes. Tidak. Saya pergi hanya untuk ubah diri saya, rohani saya. Saya ingat sebab sahabat saya cakap, Datuk Wira dia bukan ajar bisnes saja. Sebab dia ajar juga rohani. Dia ajar tentang macam mana nak kenal diri, nak kenal Tuhan. Mula-mula memang saya tak percaya. Orang yang mengajar bisnes takkanlah dia cakap benda tu kan. Tapi bila saya pergi dan rasai sendiri program ni, saya rasa 360 darjah memang mengubah diri saya lah. Saya suka point tu. Bila Puan cakap 360 darjah mengubah hidup Puan kan. Saya nak tahu apa belief yang Puan dulu rasa macam yang you dah pegang lama, yang takkan boleh mengubah you, tapi daripada program Rituals Last MKK tu, Disember, betul? Last MKK Disember. Okay, yang berjaya mengubah perspektif Puan, kata-kata pegangan you. Apa yang Puan... Saya ingat lagi Datuk Wira cakap dekat program tu, dia cakap semua orang boleh berniaga. Dia cakap macam tu. Saya fikir, kalau semua orang boleh berniaga, semua orang dah berniaga kan. Tapi dia kata mulakan dekat apa yang ada kat tangan you. Saya, dalam hati saya dah ada sebenarnya trigger sebelum ni untuk berniaga. Dah pernah lah pergi setakat kalau ada order kawan-kawan dekat office tu, saya selalu juga buat. Saya cakap, kalau macam gini, saya boleh try lah kan. Saya boleh try benda ni. Bila saya habis kelas 4 hari tu, saya balik dengan teruja. Saya cakap dengan suami saya. Saya cakap, saya nak berniaga. Dia gelak tau. Dia cakap dengan saya, apa ke pergi kelas 4 hari, balik cakap nak berniaga kan. Saya cakap, saya nak cuba. Lepas tu, you nak berniaga apa? Dia kata. Saya cakap, saya pandai masak. Memang saya pandai masak lah. Saya mengaku tu, saya pandai masak. Then, saya cakap saya nak masak. Dia kata, boleh ke? Soalan-soalan yang semua orang akan tanya benda yang sama lah kan. Mampu ke? Saya cakap dengan dia, saya tak ada duit banyak. Saya cakap, boleh tak you pinjamkan duit you 4,000 untuk saya beli perkakasan untuk buat catering. Start dengan catering lah sebenarnya? Ya, saya tak. Saya start dengan catering. Kemudian bila saya saya buat benda ni sebab saya masih bekerja, saya buat benda ni hari Minggu je. Sales pertama saya adalah 23,000 untuk sales pertama. Buat catering, suami saya buka mata. Betul-betul ke kamu ni? Terkejut dia. Betul-betul. Masa tu family saya tak tahu. Family saya memang tak tahulah. Kakak-kakak saya tak tahu. Mak saya pun memang tak tahu. Saya tak cerita dengan mak saya.
bila saya dah buat macam tu, suami saya cakap, oh boleh pergi ni. Tapi kami, masa tu saya cakap, saya tak boleh commit lah sebab saya kerja dengan bank. Bos saya ni pula, bila saya minta nak berhenti, dia tak nak bagi. Dah sayang. Dia tak nak bagi. Dia kata, kenapa nak berhenti? Gaji dah banyak. You nak naik gaji, saya bagi naik gaji. Saya cakap, masa tu saya cakap lah, saya nak start meniaga semua kan. Dia kata, tak payahlah berhenti. Still je duduk dekat sini. Saya naikkan gaji. Dia naikkan gaji saya lah. Tapi saya tak puas. Hati saya tak puas. Bila hari Minggu je saya boleh buat apa yang saya suka. Sebab masak ni sebenarnya memang saya suka daripada saya kecil lagi lah. Kemudiannya nak jadikan ceritanya, bila tengah-tengah seronok buat berniaga ni, catering ni, tiba-tiba PKP tu. Masa tu saya bersyukur juga Puan Safara sebab saya tidak berhenti daripada Circle. Masa tu saya duduk dalam Spire, saya belajar Spire tu. Ada yang pelik nanti. Spire tu apa? Okay, kami explain sikit sebab Spire adalah mentoring di Richworks, di mana kita fokus untuk bantu usahawan capai 1 juta. So means MKK Puan buat bisnes, buat pergi MMM. Pergi je ni. MMM ni apa pula? Okay, saya kena explain sebab dia orang tak faham nanti. Ya, betul. Okay, by the way, untuk anda yang sedang menonton, you menonton, nanti kita akan ada quiz dan you boleh dapatkan karipap pusing frozen. Kita ada 5 quiz. Puan Siti Hajar, saya ingat nak minta bagi 1 je kan, tapi dia bagi untuk 5 quiz. Setiap pemenang dapat 4 set. Dapat set ayam, daging, kentang, sardin. 4 set untuk setiap 5 pemenang. Jadi you all kena stay tune dan dengar. You all serius saya cakap, karipap ni memang sedap. Kejap lagi kita orang nak makan ni. Kalau I nak makan sekarang dengan you all, nanti kan nampak tak manis lah kan. Kan pelahap. Okay, so stay tune. Always dengarkan. Dan siapa yang nak dapatkan, nak jawab quiz ni, you all kena masuk platform Richworks Consulting Group, TikTok RCG. Okay, so ni menarik. Tadi cakap tentang jenis Puan, Spire fokus pada 1 juta. Puan pada MKK, you pergi belajar MMM. MMM ni fokus belajar tentang marketing. So lepas tu baru Puan masuk Spire. Betul. Masa masuk Spire tu dah sales berapa dah sebulan? Dalam 93,000. Sebulan? Ya. Sebulan dah 93,000? Ya, betul. When was your first million macam tu? Saya capai first million masa PKP. PKP? Masa tu orang semua struggle. Tapi saya boleh buat sale sebab saya buat jual makanan. Kan PKP kan orang membeli makanan. So saya melalui Grab Food dengan Food Panda, saya jual makanan. Dan saya sampai first million saya adalah pada 31 Disember 2020. Hari 31 Disember 2020, your first 1 million. Ya, saya rasa masa kira-kira hari terakhir tu, saya 1.1 million lah. Wow. Dan saya cakap dengan Puan Safara, masa tu Puan Safara adalah pengetua saya. Dan saya cakap dengan dia dengan rasa air matanya, saya macam tak percayalah benda tu berlaku pada saya. Daripada saya tak ada apa-apa, tiba-tiba saya dah dapat 1 juta. Macam tak percaya. Betul. And I still remember kan Puan, walaupun Puan berada dalam Spire ketika itu, you run business waktu tu, so saya tengah bayangkan reality kan. Tadi buat business baru start dah 10,000. Buat dengan siapa Puan buat ni? Seorang ke? Saya sebenarnya masa mula-mula bisnes tu, saya memang bermula sebab seorang. Sebab suami saya memang dia tak berminat dengan, dia memang ada bisnes tapi dia tak berminat dengan makanan. No, makanan pada dia benda yang remeh yang tak boleh nak handle. So dia kata, you nak buat, you buat lah. Tapi tapi saya masa tu saya pakai pekerja adalah part time pekerja saja. Bila ada event, saya ambil orang untuk kerja. So maksudnya dalam perjalanan untuk menjadi seorang usahawan, untuk you capai 1 juta, tak adalah Puan terus semua set up everything. Dah semua ada. Kedai pun tak ada. Kedai tak ada. So Puan masak. Saya masak. Saya ingat masak catering pertama saya adalah dekat rumah. Yang kedua tu saya dah mula start sewa kedai lah. Sebab perlukan kedai untuk orang ada dalam kedai kan. Betul. Untuk masak semua.
Saya dah start sewa kedai kecil je dengan sewa RM800 macam tu. Kecil je. Memang ngam-ngam untuk masak lah. So, walaupun sewa kedai kecil bayar RM800 tu pun boleh buat RM1 juta. Alhamdulillah. Masya Allah. Okay. Now, sebab bila puan sedar this is my path kan. So aku nak kena buat betul-betul. Asalnya nak cuba berniaga. Nak cuba. Tapi bila the right moment yang, sebab kan you kata you masih lagi bekerja kan. Bila the right yang you rasa okay, this is my path. Aku nak kena buat betul-betul. Bila puan decide untuk especially you berhenti kerja. Sebab ada orang yang sedang berniaga sekarang ni, okay, tuan perempuan, okay, yang sedang menonton ya. Ada tak yang niaga ni, patut ke tak patut aku berhenti? So diorang tak tahu nak buat keputusan nak berhenti tu bila, the right time, especially untuk diorang ni membuat keputusan, okay, this is it. Sebenarnya macam mana? Macam ni, macam saya pula, bila saya berada dalam Circle Spire, saya dilatih untuk report semua kan. Dan dekat situ saya memang tak ada masa lah. Boleh kata lah saya kalau hantar report tu hujung bulan je. Saya rasa lah. Siapalah tukang ingatkan tu kan. Ya. Yang betul-betul trigger saya bila Datuk Wira cakap dekat Weekly Focus masa tu, dia cakap, awak dah sampai 1 juta, kenapa nak masih nak pungut rezeki orang lain? Memang itu gaji saya, tapi sebenarnya orang lain lebih berhak, dia kata. Saya cakap, saya sayang nak berhenti kerja ni kan. Tapi saya dah cakap lah dengan bos saya, saya nak berhenti kerja, saya ambil masa 1 tahun untuk bos saya sign saya punya resign letter tu. Itu pun dah betul-betul saya cakap anak saya nak sekolah, saya bagi alasan macam gitulah dekat bos saya. Yang betul-betul trigger saya adalah bila Datuk Wira cakap macam tu lah. Bila saya fikir balik, betul lah, saya dah ada duit, dah boleh beli kereta, dah boleh buat rumah. Alhamdulillah, masa saya duduk dekat Spire tu yang 1 juta tu, saya tak pernah ada impian buat rumah, Puan Safara. Tak pernah. Tak pernah ada dalam fikiran saya untuk ada sebuah rumah. Sebuah rumah? Tak pernah. Buat daripada beli rumah ke ataupun build the rumah? Saya build sebenarnya, build. Start daripada tanah? Yes. Masa dapat 1 juta tu saya cakap, target saya adalah 150,000 je, rumah tu kecil je. Tapi bila dah build, dia naik kepada 200 dekat 300,000. InsyaAllah, still. Siapa nak bayar 200-300,000? Ya, tapi itulah dia perjalanan yang saya tak sangka. Dan yang saya cakap, saya tak mungkin ada rumah lah. Saya cakap, senang cerita macam tu lah. Saya tak mungkin ada rumah impian. Orang lain, macam adik-beradik saya, kakak-kakak saya cikgu. Adik saya pun cikgu. Dia orang mampu buat rumah sebab dia orang boleh dapatkan pinjaman. Tapi saya adalah orang yang kerja swasta. Mana nak buat pinjaman kan? Takut. Tapi saya tak pernah ada impian tu. Saya ada rumah tapi rumah tu flat je dekat KL. Itu rumah saya belilah daripada gaji yang sikit-sikit tu. Saya beli rumah tapi flat je lah. Tapi saya tak pernah ada impian untuk buat rumah besar. Kat mana tu rumah tu korang buat? Saya buat kat Kelantan. Kelantan. So kalau Kelantan, rumah 200-300,000, rumah banglo tu. Sebiji? Alhamdulillah, sebiji. Alhamdulillah, Masya Allah. So, adakah disebabkan bila puan dah buat bisnes yang betul-betul kan, and then you nampak pula ada hasil, ada rumah, ada ni yang menyebabkan I think this is the time untuk you fokus lagi pada bisnes tu. Adakah you kat situ membuatkan puan keputusan tu, okay, that's it, that I mampu untuk tampung diri, dah siap ada rumah, baru you buat keputusan untuk berhenti macam tu? Ke dah berhenti baru dapat rumah? Tak. Saya memang tak ada niat untuk berhenti dah. Bila saya dah mulakan bisnes ni, saya tak ada niat untuk berhenti pun. Pada tahun 2021, saya startkan bisnes Karipap ni. Masa PKP masih ada lagi. Masa saya jual makanan melalui GrabFood tu, sebenarnya saya dah start bagi orang rasa Karipap saya ni. So bagi macam free. Saya bagi free. Bila beli nasi dengan saya bagi 3 biji ataupun 5 biji. Macam itulah.
bergantung pada order lah. Kalau order banyak, saya bagi banyak sikit. Macam tu. Betul-betul mulakan bisnes Curry Puff ni pada tahun 2021. Masa tu pun masih dalam PKP, tapi dah ke hujung-hujung lah. Saya cakap, bila PKP berakhir ni, saya dah tak boleh jual nasi sebab orang semua dah boleh keluar kan, dah boleh keluar. So saya, dan memasak ini, masak makanan yang macam nasi ni sebenarnya penat. Lauk-lauk. Lauk-lauk ni penat. So saya tak nak. Saya cakap bila dah start ada orang membeli Curry Puff saya dengan kuantiti yang banyak, daripada 10 paket kepada 100 kepada 1000. Masya Allah, 1000 ada? Maksudnya daripada satu paket ke 1 ke 10, 10 ke 100, 100 ke 1000. Dan saya cakap, why not saya buat je Curry Puff ni. Dia bukan, sebenarnya dia bukan senang, dia susah juga. Tapi ini yang dapat rezeki lebih banyak saya rasa. Setiap hari ada orang membeli kan. So saya nak fokus. Bila Datuk Ira pun cakap, fokus pada satu perkara yang you suka buat. That's nice, amazing. Baiklah, sebelum kita pergi ke segmen yang seterusnya, kita nak bagi quiz dulu Puan. Okay, baik. Okay, so untuk anda yang sedang menonton sekarang ni di TikTok, pemenang quiz, apa yang you akan dapat adalah Puan Siti Hajar akan bagi you all rasa sendiri Curry Puff pusing frozen ni. Okay, di mana satu set ni ada ayam, daging, kentang, sardin. Dapat 4 set untuk setiap satu pemenang. So kita ada 5 quiz dan jangan risau, soalan dia simple je. Okay, soalan dia simple saja. Dan siapa yang jawab paling laju dan betul, okay, you all kalau nak jawab dan dapatkan, pergi ke TikTok Richards Consulting Group sekarang ni, pergi sekarang ni untuk jawab. Serius, you all kena rasa sendiri Curry Puff pusing ni. Dan dengan ni pun ada agent seluruh Malaysia ke? Saya menjual Curry Puff ni bukan kat tepi jalan. Kan? Bukan kat tepi jalan. Bukan dekat mall juga. Saya ada agent dan stokis. Saya ada 25 orang agent dan ada 1000 orang, 25 orang stokis dan 1000 agent dah buat masa sekarang. Seluruh Malaysia? Seluruh Malaysia. Paling jauh kat mana? Semua ada, tak, kecuali Sabah Sarawak. Kecuali Sabah Sarawak. Okay. Alright. So maksudnya ni memang boleh didapati melalui agent. Ya, betul. Stokis lah. Okay. So are we ready? Very simple je soalan dia. Okay. Senang je nak jawab. Okay. Kan. So soalan ni adalah, you all dah ready ke? Kalau dah ready, comment ready di platform Richworks Consulting Group punya TikTok. Okay. Comment ready. Kalau tak, saya yang jawab. Saya sendiri yang nak. You all, apa yang bestnya, sedapnya tentang Curry Puff Puan Siti Hajar ni, sebab dia Curry Puff pusing, dia masuk memang rangup sampai ke petang. Dalam pula, tak payah cakap lah. Saya Puan, sanggup tak makan tau dari tengah hari. Sebab nak tunggu makan Curry Puff Puan Siti Hajar, sebab saya diet. Kan, kejap lagi nak cheat day ni. Okay, ready? Awesome. Andy ready? Okay, dah ready? Alright, jom. Yang lain ready? So, jom masuk yang lain. Okay, nak rasa Curry Puff pusing. Amazing. Okay, soalan pertama ni adalah, dari manakah Puan Siti Hajar berasal, daripada mana? Puan Siti Hajar Tahir ni berasalnya daripada negeri mana? Simple. Jawab sekarang. Dari mana? So, siapa yang jawab yang pertama laju? Kenapa, dah ada ke? Dari mana? Lama Puan. Saya nak tanya soalan kepada Puan. Nak full sekali dengan diri ke apa? Okay, ada lagi ke yang nak mencuba lagi? Kan, jawab. Okay, saya nak tanya Puan, boleh ke hantar sampai ke Brunei? Jauhnya Brunei. Subhanallah, Brunei. Macam mana nak hantar ni kan? Dekat Brunei ni. Tapi kalau Puan Liz datang kat sini, bagi tahu juga. Okay, macam mana nak hantar tu dekat Brunei tu Puan? Kita cuba, kita tengok. Jauh tu. Jauh tu kan? Jauh. Puan Liz pun dah gelak dekat sini. Okay, anyone yang nak cuba lagi? Siapa yang mungkin boleh bagi jawapan yang lebih spesifik? If you guys still remember. Okay, saya bagi tahu. Ada tak yang nak bagi try lagi jawapan yang lebih spesifik?
Dia betul tapi ada lagi tepat dia. Kan? Dia betul. Wah, dah ada jawapannya lebih tepat. Okey, sebenarnya adalah Bacok Kelantan, kan? Tahniah, okey. Okey, so negara yang lebih tepat adalah Bacok, okey, Kelantan. Okey, so kita ada pemenang kita iaitu Puan Diana, okey. Tahniah. Tahniah untuk Puan Diana. Puan Liz, kita bukan tapi kita sebenarnya nak carikan jawapan yang lebih tepat sebenarnya iaitu Bacok Kelantan. Okay, Puan Liz, next try. But we try our best. Cuba fikir macam mana dekat Brunei Puan Kena tapau dengan apa? Suruh isi. Okay, untuk Puan Diana, Puan perlu fill form sekarang ni, submit info sekarang ini. Okay, di fill form tu, submit info sekarang ni. Okay, yang kami pin tu, boleh submit info dengan fill form dekat situ. Okay, Puan Diana boleh isi. Okay, Puan Diana ni pun daripada Spire. Dan jangan lupa screenshot. Saya kenal Puan Diana ni, InsyaAllah. Okay, alright. Dan anda yang sedang menonton, by the way, just nak bagi tahu juga kalau you all nak dapatkan, sebab dengar kan kisah Puan Siti Hajar, kisah kejayaan beliau, macam mana beliau boleh get the trust untuk buat bisnes dan sebagainya. Maybe you all macam, bolehkah aku kan dan nak dapatkan lagi orang kata maybe consultation daripada tim Richwood Consulting Group. Okay, anda boleh tekan back kuning di bawah, fill form, okay, back kuning untuk kami kalau you nak consult, tiada bayaran, kita boleh consult you secara percuma sahaja. Okay, untuk anda yang sedang menonton. Okay, yes, nampaknya Puan Diana dah isi. Okay, saya nampak D is ready to submit. Okay, alright, tanya. Okay, so Puan Liz, kita cuba lagi. Okay, so baiklah. So kita akan masuk segmen yang seterusnya Puan. Tak adalah, kita ada yang pemenang kedua. Soalan yang kedua. Okay, soalan kedua. InsyaAllah mudah juga ni. Okay, mudah, sangat mudah. Kalau you all fokus, memang jawab soalan ni mudah. Okay, ini sangat mudah. Okay, saya nak jawapan yang sangat tepat ya, tuan-tuan puan. Puan Siti Hajar ni meniaga apa sekarang ni? Sekarang ni meniaga apa? Puan Siti Hajar sekarang ni meniaga apa? Okey, itu brand. Meniaga jual apa sekarang ni? Senang sangat. Lagi. Puan, saya nak tanya, Puan fokus banyak frozen ataupun you jual both? Frozen. You jual frozen. Puan fokus frozen. Curry puff, pusing, mummy puff. Tambah sikit lagi Puan Liz. Puan Izzah. Sikit je lagi. Puan Izzah, come on, sikit lagi. Senang ya kan? Mudah kan? Okay. Dan saya nak hint kepada anda yang sedang menonton. Okay. Kepada anda yang sedang menonton sekarang ini. Okay, ready sebab dengan conversation kami, sebab kita akan selit-selitkan daripada conversation kami dan itu akan jadi soalan. Frozen curry puff pusing. Amazing. Tanya. Kita planning macam mana nak angkat kat Brunei. Bayangkan Puan akan expand business Puan pergi ke Brunei. Sebab Sabah Sarawak tak masuk lagi ni. Kena try kan. Kita cuba. Okay, Puan Izzah Muliza boleh submit info Puan sekarang ni, fill form. Okay, untuk Puan Siti Hajar try her best untuk submit. Kan, kita kena tengok lah Puan, it's a good opportunity juga kan. Mana tahu tiba-tiba, sebab Puan Izzah Muliza ni meniaga F&B juga. Mana tahu dia tiba-tiba tolong jadi ejen, tiba-tiba Spire kan, Spire kan, tiba buka. Spire ke? Spire. Dia pernah rasa ke repat saya ni. Patutlah beria nak minta ni, teringin rindu. Okay, alright, so jom kita pergi segmen yang seterusnya. Okay, bila Puan dah berniaga ni kan, so Puan dah fokus berniaga, dah tidak lagi bekerja. Secara realitinya, apa yang Puan nampak lesson yang paling Puan rasa paling tough lah menjadi seorang peniaga ni? Apa yang Puan belajar, lesson learn yang paling tough about business ni yang orang lain kena tahu? As a peniaga ni yang mungkin orang lain mungkin nampak macam senang macam kan. Senang kot kan. Alah, apa kat tangan je. Janji pandai masak. Beza orang yang pandai masak dengan orang meniaga tu satu hal. Ada orang pandai meniaga tapi tak kena masak pun tak boleh juga. Tapi both tu you ada. So
apa yang Puan rasa yang lesson learn yang paling tough lah as a peniaga? Bila dia berniaga ni, rasa yang macam ini kalau tak ubah ni, kalau aku tak ada sifat ni, aku tak akan boleh berjaya ni. Saya rasa kalau nak jadi peniaga yang berjaya ni, kita kena, benda pertama adalah percaya pada proses lah. Sebab proses, sebenarnya berniaga bukan senang. Dia bermula daripada selangkah ke selangkah. Macam saya juga, pembelajaran juga penting lah. Untuk melangkah selangkah lagi ke depan, sebenarnya ilmu tu perlu ada bimbingan. Dan saya bersyukur sebab saya berniaga bermula daripada rishwat dan terus berada di rishwat mendapat bimbingan. Sebab proses perniagaan ni sebenarnya dia bukan cakap bolehlah cakap dah ada duit sekarang kan, tapi memang dia sangat susah, dia tough. Dia nak kena jaga cash flow, dia nak jaga team, semua nak kena jaga. Orang belakang-belakang kita sebenarnya macam saya berniaga sekarang, matlamat saya bukan untuk kaya dah. Sebab ada orang dekat belakang saya yang perlu saya bantu. Saya ada staff, ada agent, ada stokis, dan saya juga ada matlamat lain yang saya nak penuhi kan. So tapi benda yang paling tough saya rasa kena pandai. Nak berniaga kena ada duit, dan nak ada duit kena jaga cash flow. Ya, betul. Betul. Itulah dia. So maksudnya berniaga ni bukan sekadar, yelah asal ni kan Puan, saya pandai masak, so kita start berniaga. Mula-mula ni macam tu kan, pandai masak. Tapi bila reality business tu, it's not like that. Sebab tu Puan pilih untuk belajar MMM. Ya, saya pilih untuk belajar. Sebab saya tak boleh buat sendiri, betul. Saya kena, kalau saya nak pergi lebih jauh, saya kena ada orang guide saya kat belakang. Saya tak boleh buat sendiri. Sebab bila kita buat sendiri-sendiri ni, sebenarnya akan ada banyak kesalahan berlaku. Even saya dah di-guide pun, ada banyak juga kesalahan saya buat. Reality dia? Ya, reality yang berlaku lah. Orang kata, berniaga dah juta-juta kan. Macam saya masih kecil, ada orang yang dah buat 10 juta kan. Tapi sebenarnya lagi besar you growth, lagi besar you punya problem, cabaran, you punya masalah tu. Tapi kalau tak ada orang yang guide dan bantu tolong kat belakang, of course tak boleh, mesti give up. Cuba Puan kongsikan contoh sebab reality orang yang akan lihat macam alah kau dah berjaya, macam senang lah hidup tu kan. Tapi orang macam mungkin tak nampak apa susahnya you buat bisnes ni. Tak nampak pun susah, nampak macam okey je, tengok kereta makin besar, rumah dah makin besar, gelang makin tebal contoh kan. So orang akan ada perspektif macam tu, tapi orang tak akan nampak yang sebenarnya lagi bisnes you grow, lagi cabaran tu besar. Cuba Puan bagi contoh reality. Dulu buat bisnes kecil yang you baru start tu, cabaran you tahap macam mana? Apa yang susah yang you nak handle ketika itu dengan yang versus sekarang ni? Saya dengar stok sampai terpaksa stop sekejap. Ya, betul. Cuba kongsikan. Macam ni, sebenarnya masa saya bermula daripada kecil dulu, saya boleh buat sendiri. Saya boleh buat sendiri. Stok tu pun saya boleh buat. Tapi bila kita berada di tahap yang dah besar macam sekarang, ada masanya macam saya sekarang adalah isu dia adalah stok lah. Stok sebab kilang tak boleh keluarkan stok yang banyak. Dia ada dia punya limitation dia. So ini satu cabaran juga. Dan untuk dapatkan stok ni, of course lah kita kena, satu lagi masalah adalah kena cari kilang baru. Kilang baru. Masalah good problem. Ini good problem. Tapi ada yang tak good juga. Dari segi staff, team kadang-kadang orang tak sama dengan kita, betul. Kadang-kadang lambat. Tapi bila saya berada di RCG ni, saya diajar untuk handle team, macam mana nak handle team, macam mana nak handle orang, macam mana nak handle barang. Semua benda-benda tu saya diajar. Jadinya dia tak senang, tapi saya boleh lalui lah benda ni. Dia tak senang. Macam tiba-tiba
mesin pun boleh breakdown tau dekat kilang. Sebab penat sangat kan, dah banyak sangat order. Benda-benda macam ni kena pandai handle lah. Macam tu, kena pandai handle. Bila semakin grow kan, macam projek kan, mesin dah breakdown kan, dah mula pula nak kena cari, macam nak kena dulu minat nak buat. Sebab tahu pandai masak kan, so rasa seronok bila dah berniaga, boleh dapatkan hasil ini kan. Tapi along the way, makin lama makin cabaran besar kan, menarik ni. Betul. Cabaran makin besar. Tapi apa kebenaran yang berlaku dekat diri Puan sekarang yang you still fight untuk perjuangkan apa yang Puan ada sekarang? Sebab sekarang ni contoh, ada orang boleh pilih, aduh remehnya nak kena fikir masalah kilang. Remehnya nak fikir masalah staff. Baik aku jadi yang dulu. Macam mana Puan boleh ada mentaliti, tak aku kena sentiasa kembangkan bisnes aku. Mana datang that kind of mentality? Why you tak selesa je dengan apa you ada? Sebab tak selesaan ni sebenarnya membuat lagi saya ada energi untuk sebab saya ada matlamat. Saya nak matlamat ni saya capai. Mission saya adalah besar. So saya tak boleh mengalah. Saya tak boleh berhenti dekat sini saja. Boleh give up. Siapa-siapa pun boleh give up, betul. Tapi saya tak pilih untuk give up lah. Sebabnya saya ada ramai orang yang perlukan saya di belakang saya. Yang paling penting adalah ejen saya yang dah bertukus lumus bantu saya naik sampai tahap sekarang. Mereka adalah orang yang bekerja di belakang saya yang buatkan saya naik sebenarnya. Saya sangat menghargai mereka. Jadi kenapa saya nak berhenti? Hanya disebabkan masalah yang saya rasa boleh settle benda ni. Kalau saya sabar, saya boleh settle. Dan bila settle, masalah tu selesai, bisnes lagi boleh grow. Ya, dan saya rasa benda ni akan pergi lebih jauh lagi sekiranya saya bertahan dan terus bertahan lah. Sebab benda ni kan proses, Puan Samara. Macam saya cakap tadi, saya daripada kecil melangkah ke besar sikit dan ke besar sikit. Dan sekarang saya nak pergi lebih jauh. Kalau boleh nak pergi ke Asia Tenggara kan. Kita start dengan Brunei. InsyaAllah boleh. Itu memang impian saya tu. InsyaAllah tahun 2026 saya nak start terokai lebih jauh lah kalau boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Itu sebenarnya saya pun pernah bertanya soalan ni dengan Ustaz kan, tentang kenapa orang kaya ni ada lagi yang makin nak kaya kan. Tak cukup ke tamaknya mereka. Tapi sebenarnya pilihan orang yang nak berjaya ni adalah siapa manfaat yang you nak berikan. Ya, betul. So macam Puan pilih orang belakang bertungkus lumus. Cakap tentang ejen kan, dah lebih daripada 1,000 ejen. Lebih 1,000 ejen. Lebih 1,000. Ada tak kisah ejen Puan yang menjadikan antara kekuatan Puan untuk maybe pencapaian dia yang terkini, yang paling tinggi, berapa banyak dia orang buat? Sebenarnya ejen saya bermula daripada macam dulu, kalau dulu saya starting dengan ejen 14 orang. 14 orang ni semuanya adalah government staff, macam cikgu, macam nurse, yang memang nakkan duit lebih lah. Tapi sekarang saya beralih kepada suri rumah, ibu tunggal. So macam cabaran ibu tunggal ni sebenarnya nak besarkan anak sangat susah kan. Saya tak pernah merasa benda tu, tapi saya pernah rasa kesusahan dan saya rasa kesusahan mereka. Bila saya ada ejen yang macam ni, saya dapat bantu mereka jual. Tapi dengan syarat mereka kena rajin lah. Saya tak boleh bantu melainkan mereka nak bantu diri mereka, betul. Dan Alhamdulillah saya ada ejen yang sangat rajin menjual sehingga 1 bulan dia boleh cecah RM40,000. Wow. Tak perlu ada kilang sendiri? Tak perlu. Hanya ambil produk saya, kemudian jual. Tapi dia memang kena rajin. Kena betul-betul rajin. Orang-orang macam ni lah yang saya, kalau saya berhenti, saya kena tinggalkan mereka kat belakang kan. Mana income diorang dapat? Itulah. Kan? Mereka dah senang. Tiba-tiba kalau saya berhenti, kesusahan akan datang balik kepada mereka. Dan saya juga ada matlamat yang lebih besar sebenarnya, Puan Safara. Satu masa nanti bukan setakat ni je. Saya ada matlamat, saya nak bina masjid. Benda-benda macam tu.
Sebab saya bukan nak cari kekayaan. Pada saya, kekayaan tak boleh senangkan saya. Kecuali saya memberi manfaat pada orang lain lah kat luar sana. Puan, bila cakap tentang macam stop tu kan, saya teringat juga di keadaan waktu tu Puan masih dalam Spire kan, you achieve your first 1 million in Spire, Puan continue your journey, dan dalam ketika itu Puan terpaksa berhenti sekejap atas faktor kesihatan. Ya, betul. But Puan come back and you memang come back untuk fight tau benda tu. Macam mungkin Puan boleh kongsikan sikit the moment tu, tuan perempuan saya nak bagi tahu contoh bila menjadi seorang usahawan yang kena cekal, kena tabah adalah fasa yang memang Puan Nurul Hajat, Puan Siti Hajar lalui ini. It's not easy. Dah capai 1 juta tapi ada sesuatu yang berlaku. Apa yang berlaku Puan waktu tu? Okay, saya start kilang Karipap pada pertengahan tahun 2021. Tapi beberapa bulan selepas tu Allah uji saya. Allah uji saya dengan saya didiagnose sebagai cancer survivor untuk kanser darah. Tapi masa tu tahap pertama. Dan saya cakap dengan Puan Safara, saya kena berhenti sebab saya kena buat kemo masa tu. Doktor memang minta saya buat kemo setiap 2 minggu untuk saya sembuhkan saya punya, sebab saya di tahap 1. Jadi kalau saya buat kemo saya boleh sembuh lah, doktor cakap macam tu dengan saya. Dan saya cakap, macam mana ni Allah uji saya dengan benda macam ni, macam mana of course lah saya down kan. Punca sebenarnya memang sebelum ni saya ada sakit darah lah, tapi tak ada sampai tahap kanser. Puncanya bila saya sibuk dengan bisnes, saya tak pergi jumpa doktor. Saya tak keluar, sepatutnya saya kena keluarkan darah 3 atau 4 bulan sekali. Tapi saya tak pergi. Selama 1 tahun setengah saya tak jumpa. Dan saya didiagnose sebagai kanser ni, saya sangat down lah. Of course saya down. Tapi saya bersyukur suami saya adalah supporter yang paling bagus lah. Dia support saya daripada belakang. Dia kata tak apa Umi, you pergi buat kemo, saya jaga you punya bisnes. Puan Safara pun tahu kan, masa tu saya punya sale adalah stagnan je. Tak turun tapi tak naik. Tak turun tapi tak naik. Tapi saya bersyukur sebab masa saya sakit tu, suami saya betul-betul bekerja untuk dengan staff saya lah. Masa tu saya ada kilang sendiri. Staff saya ni bekerja bersungguh-sungguh sehingga saya sembuh lah, Alhamdulillah Allah bagi saya sembuh balik. Dan saya bersyukurlah benda ni. Bila saya sembuh balik, Puan Safara kata minta masuk Titan. Masa tu sebelum ni saya dah register untuk masuk Titan. Tapi disebabkan sakit ni, saya berhenti je. Masa hold kan? Saya hold. Saya cakap tak apa, kalau ada rezeki saya nanti, saya akan pergi kepada Titanium punya circle ni. Saya ingat saya tak sembuh dah masa tu. Saya memang masa kemo tu sangat menderita lah. Rambut semua tak ada. Tapi saya bagusnya bila suami adalah pendukung utama, dan saya cakap tim Reshoot sangat-sangat ni ambil tahu tentang saya. Puan Safara boleh dikatakan setiap minggu Tuan Nas selalu call saya, tanya khabar. Orang-orang Reshoot ni memang tak tinggalkan saya sebenarnya. Itu yang menyebabkan saya tak boleh. Saya cakap saya kena bangkit. Saya kena kena usaha untuk sembuh dan bangkit semula. Dan bila saya sembuh, saya ambil beberapa bulan, kemudian saya cakap dengan Puan Safara, saya tak nak terus pergi Titan, saya nak masuk Spire. Saya ingat 3 bulan je kot saya dekat Spire. Lepas tu saya jump terus ke Titan. Betul. Sebab bisnes Puan dah tahap okay, cuba Puan bezakan pula tentang, kan Puan dah kat Spire kan. Spire kan ilmu kan untuk capai 1 million kan. And then you maintain. And kenapa bila orang tak faham juga kenapa dah 1 juta kan cukup lah. Tapi kenapa Puan pergi ke Titan tu? Sebab Titan ni fokus untuk growkan lagi bisnes more than 1 million kan. Kenapa? Kemana datang kepercayaan, oh kena upgrade.
the knowledge tu. Faham? Sebab macam ni Puan Safara. Masa duduk kat Aspire, saya dapat ilmu. Saya dapat ilmu. Tapi saya rasa saya tak boleh pergi lagi jauh. Dan saya tengok ada orang yang dah pergi Titan, sahabat kawan-kawan dekat Aspire ni, dah pergi Titan dah boleh pergi 3 juta. Dan saya cakap, kenapa saya nak stop? Tapi tahu tak, jujur saya cakap lah, saya memang sangat takut nak masuk Titan sebab saya takut dengan Datuk Wira. Bukan puan je takut, saya yang takut. Saya sangat takut dengan Datuk Wira. Saya takut dia tanya saya soalan pelik-pelik. Itulah dia ketakutan saya dulu. Tapi saya berjumpa dengan sahabat saya ni masa dekat Aspire, Cik Ni. Dia cakap dengan saya, bersembang-bersembang, saya cakap dengan dia, Cik Ni, jom kita masuk Titan nak. Hati saya dah nak pergi ke Titan. Dia kata, boleh ke? Saya baru je kat Aspire ni. Dia kata, saya kata, jom kita register nak. Saya jumpa Puan Wani. Puan Wani cakap lah, Puan Wani cakap dengan saya, Puan dah sepatutnya dah lama pergi dekat Titan kan. Saya cakap, okey, hari ni saya register Titan lah. Detik-detik tu saya ingat November 2023 tu saya register Titan. Register Titan. Jadi Aspire masa 2020. 2019 betul. 2019 saya dengar. Lepas tu berapa tahun saya duduk Aspire, saya hanya berhenti masa saya sakit setahun. Betul. Lama setahun. Tu jenuh saya suruh pergi upgrade. Sebab itulah nanti korang kata kat Aspire, dan model Aspire buat 1 juta perempuan kan. Lepas tu masih maintain stay. Sebab apa? Takut tengok Datuk Wira. Saya sangat takut Datuk Wira dululah. Kalau Datuk Wira tengok mesti gelak kat saya ni. Sekarang ni siap boleh live dekat TV3 Porak sini. Siap kan? Alhamdulillah. Okey Puan, before kita tamatkan sesi podcast kita pada hari ini, mungkin dengan apa yang semua Puan capai sekarang ni kan, kalau lah boleh ulang masa semula ya Puan, apa satu benda yang kalau Puan rasa Puan tak nak ulang lagi kesilapan yang sama tu? Kalau lah benda masa ni ada di flashback, Puan dapat balik masa tu kan, kalau lah Puan boleh tak nak ulang, mungkin perkara tu lebih cepat, lebih laju untuk kehidupan Puan to get your success, supaya yang menonton ni mungkin diorang tengah dalam fasa begitu yang mereka tak sedar. Maybe keadaan yang Puan tak sedar, kesilapan yang ada maybe, dan kalau lah benda tu tak buat, mungkin lagi cepat. Kalau Puan rasa benda tu tak nak diulang lagi, apa saya rasa perkara yang saya tak nak ulang adalah ketakutan lah. Ketakutan. Sebab ketakutan ni lah yang menghalang saya untuk pergi lebih jauh. Banyak yang saya takut sebelum-sebelum ni. Takut gagal. Takut rugi. Semualah takut. Perkataan takut ni sebenarnya membunuh semua potensi untuk kita berjaya. Daripada saya muda, sehinggalah saya start bisnes, umur saya dah 40. Macam dah terlewat dah. Tapi saya bersyukur sebab Allah buka rezeki saya adalah di umur 40 tahun. Di umur 40. Masa tu bukan 40 lah. Masa tu anak saya pula lahir masa saya umur 40. Then saya cakap, kalau saya tak buat apa-apa masa tu, masa umur 40 tu, saya tak mungkin boleh naik, boleh bagi sedikit kebahagiaan untuk dia lah. Big why saya adalah masa tu anak saya dengan ibu saya. Sebab mak saya ni, arwah mak saya ni, dia adalah seorang yang sangat susah. Saya ingat walaupun saya dah senang, saya bagi dia makan ikan ataupun udang yang besar sikit, dia tanya harga tau. Saya sangat sedih benda ni. Saya kadang-kadang saya cakap dengan dia, tak payah tanya harga. Tak boleh, dia akan tanya juga. So saya akan cakap dah harga yang murah lah. Down lagi harga yang dia boleh terima. Dia boleh terima. Saya ingat arwah mak saya ni sangat bukan dia tak berkira daripada duit tau, tapi dia tak nak saya susah. Kalau saya beli benda-benda mahal untuk dia, dia tak nak. Jadi saya big why saya adalah arwah mak saya lah. Dia yang sangat bila saya ingat lagi, bila saya, walaupun even saya dah kahwin, dah ada anak kan, bila dia datang rumah saya, dia dah berumur masa tu mak saya dah 90 lebih, bukan 100 tahun, dia meninggal 105 mak saya meninggal.
Masya Allah. Masa umur 90 lebih pun, masa dia datang rumah saya pagi, dia akan pergi sentuh jari kaki saya. Itu momen yang saya tak akan lupa sampai bila-bila lah. Ini kasih seorang ibu kan. Tak boleh lah cerita pasal ibu. Sangat sedih kan. Ya, Masya Allah. Baik. Itulah dia, ketakutan. Jangan, saya nasihat dekat penonton lah, yang menonton rancangan ni, berani mencuba. Jangan takut sebab kalau kita jatuh sekalipun, kita boleh bangkit balik. Kita boleh bangkit balik. Jangan pula bila down sekali terus down selama-lamanya. Sebab down ni boleh juga menjadi penghalang utama kegagalan kita dalam hidup kita. Tak kiralah apa yang buat dekat luar sana tu, sama ada nak berniaga ke, bekerja sekalipun, jangan mengalah lah. Dan percaya pada proses. Proses yang akan tentukan di mana hala tuju berikut-berikutnya. Masya Allah. Setuju, saya sangat setuju. Ketakutan tu yang menyebabkan ramai orang takut nak breakthrough. Ya, takut. Terlalu banyak dinding, wall dan takut nak Ya, pecahkan betul, Puan Safara. Masya Allah. Ketakutan itulah yang jadi penghalang utama kejayaan dalam hidup kita sebenarnya. Okey, saya sangat saya sendiri menyaksikan perjalanan Puan Siti Hajah Tahir daripada Spire. Ketakutan dahulunya, yang ketakutan Puan Siti Hajah Tahir, to be honest, untuk anda yang menonton, dahulu bila saya nak interview Puan Siti Hajah, saya lari kan. Sangat larikan diri. And bila nak, walaupun recording saya ingat lagi Zoom kan, melalui platform kan, cakap takut-takut. Okay, tapi inilah masuk ketakutan yang telah di breakthrough. Dan Alhamdulillah saya sendiri menyaksikan even sekarang Puan boleh keluar dekat TV. Ya, betul. Kan? Berkali-kali, sekali dah masuk dah sangat suka dua kali dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah 2 kali saya keluar TV. Dan saya breakthrough ketakutan saya dari segi communication. Dulu saya ingat masa saya dekat Spire, saya tak bercakap dengan orang pun. Saya pergi kelas, setakat bercakap dengan rakan sebelah. Tapi saya saya keluar je dewan, saya tak bercakap dengan orang. Saya sangat susah nak bercakap dengan orang. Kawan pun macam balik terus settle seorang kan. Sekarang ni dah ada geng. Sekarang saya dah berubah lah, 360 darjah saya berubah. Dan saya rasa ketakutan tetap tak perlu ada lagi dalam hidup saya lah. Ketakutan saya sekarang ada. Tapi saya takut saya tak boleh membantu orang kat luar sana. Ketakutan yang lain dah, bukan ketakutan pada diri saya sendiri lah. Saya takut saya dengan tak adanya saya akan susahkan orang lain. Faham. Dia lebih kepada, bagi saya wording yang lebih baik adalah tanggungjawab. Ya, tanggungjawab. Rasa untuk tidak melepaskan tanggungjawab tu. So ya, itu memang patut ada ketakutan yang ada. Kan? That's amazing. Baiklah, itu dia sesi founder talk kita yang episod yang pertama Puan. This is our first episode. Alhamdulillah. Terima kasih sebab sudi jemput saya. Alhamdulillah. Sebab memang kita sendiri suka dengan perjalanan Puan dan saya sendiri melihat your growth. Apa yang saya suka juga tentang Puan Siti Hajah ni adalah bila dia berjaya tu dia sentiasa macam padi. Makin tinggi you, makin you menunduk. Maksudnya menunduk pun apa? Untuk sentiasa humble. Okay, saya suka melihat your journey, your behavior, your attitude, itu yang menunjukkan sebagai seorang usahawan yang baik dan berjaya. Okay, kita ada last 3 quiz yang terakhir untuk anda yang sedang menonton di platform Richworks Consulting Group dan juga di TikTok Azizan Osman. Okay, untuk anda yang di TikTok Azizan Osman, kalau you all nak dapatkan kari pak pusing ni memang sedap. Okay, saya tak sabar je nak makan. Cara nak masak boleh masuk dekat dalam air fryer boleh, nak goreng pun boleh. Ya, okay. Betul. Kalau macam saya nak diet, saya tak nak minyak, saya masuk air fryer. Itu pun tetap jugalah kan. Makan sekali 10 ketul. Dalamnya ada berapa Puan? Ada 10? Ada 10. Okay. Alright. So untuk anda yang sedang menonton, okay, quiz yang very simple, kisah tentang Puan Siti Hajah. Soalan-soalan yang easy, insyaAllah. Okay, very easy. Kalau you all memang follow, you all boleh jawab ni. Okay, so are you guys ready? Kalau you all ready, comment ready di Richworks Consulting Group sebab kita akan umum pemenang yang jawab pertama.
Pemenang yang pertama jawab yang betul, yang tepat, okey, paling tepat, dialah akan dapat. Okey, tapi kalau kita tengok, okey, dia tak boleh orang yang sama tau. Kena orang yang berbeza. Kita bagilah peluang kan yang berbeza. Tapi kalau tak ada orang yang boleh jawab, maka keseluruh Karipap ni milik saya, milik Akila, milik Razib dan juga milik Arul dekat belakang tu dan juga Izzan ya. Kan kita orang sini yang komen je. Ready? Amazing. Alright. So, okay. Soalan dia adalah, apakah program pertama yang Puan Siti Hajah join di Richards? Saya tak minta tarikh pun. Apakah program pertama yang Puan Siti Hajah join di Richards? Apa nama program tu? Wow, tanya untuk Syukri. Okay, program IMKK. Laju Puan. Tanya. Okay, IMKK. Kita tak cakap pun. Lepas Disember, nampak tak saya bagi ruang ni supaya saya tak kaut. Okay. Alright, tanya Tuan Syukri sebab you akan terima karipap pusing. Okay, ada 4 perasa ayam, daging, kentang, sardin. 4 set terus. Okay, Puan Siti Hajah Tahir. Thank you so much Puan Siti Hajah sebab bagi peluang mereka merasa kan. Boleh rasa karipap ni. InsyaAllah beli makan sekali pasti berkali-kali. Cuba. Antara yang sentiasa repeat adalah staff Dairy Chokes ya. Ya betul. Cam Ami lah tukang selalu ambil order tu. Okay. Alright, tanya Tuan Syukri. Okay. So Tuan Syukri jangan lupa isi form. Tim bantu saya pin. Okay. Isi form untuk berikan maklumat Tuan sebab kita akan berikan kepada Puan Siti Hajah Tahir untuk dapatkan hadiah. Okay, karipap pusing. Memang sedap. Serius. Tak menyesal. Okay. Alright. So, kita ada soalan yang kedua. Very easy. Saya tak bagi soalan yang susah Puan. Good evening. Hi. Good evening. Mr. Narration. Is it? Okay. Mr. Narration dekat situ. Okay. Submit info anda Tuan Syukri. Okay. Alright. Soalan yang kedua adalah very simple. Okay. Kalau you all masih ingat lagi saya cakap tentang kisah ini. Siapakah pula kan? Okay, are you guys ready? Ready? Okay, semua ready? Okay. Apakah pekerjaan ayah Puan Siti Hajah? Apakah pekerjaan? Okay. Arwah ayah Puan Siti Hajah. Recall balik. Okay. Adakah arwah ayah Puan Siti Hajah merupakan seorang Datuk Tan Sri? Adakah? Kan? Apakah pekerjaannya? Okey. Kalau tak ada siapa yang boleh jawab, saya bagi objektif. Saya bagi ABCD. Siapa nak ABCD? Siapa nak komen nak? Siapa nak saya bagi ABCD so that you all berpeluang untuk dapatkan. Mungkin terlepas kan? Kod-kod nak recall balik. Siapa nak? Okey. Jawapan yang pertama A. Okey. Dahulunya, okey, ayah Puan Siti Hajah bekerja sebagai peniaga. Okay, A adalah peniaga. B adalah seorang, let me think, petani. C adalah seorang banker. Okay. A tadi apa? Peniaga. Seorang peniaga. B adalah petani. Dan C adalah seorang banker. So A, B, C. Apakah jawapannya? Saya bagi peluang ni. Easy untuk you all jawab. Kalau tak saya sendiri jawab je gini. Saya komen kat sini untuk saya menang. Okay. A adalah peniaga. B adalah petani. Dan C adalah seorang banker. Apakah pekerjaan arwah ayah Puan Siti Hajah? Komen. A, B ataupun C. Let's go. Ada? Ke ada dekat dalam platform Azizah Osman? Platform Azizah Osman, kalau you all nak, you all kena masuk dekat dalam Reshoot Consulting Group tau. Mesti diorang tak pasti Puan. Sebab diorang dengar je. Dengar kan. Rasa dia keliru. Ada ke sebut pekerjaan ayah? Ada. Okay. So nampaknya kita kena Ada yang komen dekat Azizah Osman. jawapan betul? C dia kata salah. Salah. Awak pula beritahu jawapan.
Untuk anda yang sedang menonton di Azam Smart, kalau you all nak bagi jawapan, pergi ke platform TikTok Richard Consulting Group. Okay, dan kita akan bagi you hadiah dekat situ. Okay, sebab you kena submit form dekat kami dekat sini. Okay, so soalan kami adalah once again, apakah pekerjaan arwah ayah Puan Siti Hajah? A adalah seorang peniaga, B seorang petani, C adalah seorang banker. Nampak dia jawab C sebab mungkin dia keliru dengan bila kita sebut bank tu kan. Okay, kalau tak ada, kita go kepada soalan yang seterusnya. Okay, ke Encik Hafiz ada nak? Okay, kejap. Dah dia nak. Okay, Encik Hafiz dah masuk dah, Encik Hafiz. Okay, Encik Hafiz, come on Encik Hafiz. Bagi jawapan. A, B, C. Apakah jawapan dia? Dapat 4 kot. Saya dah rasa 4 perisa. Saya dah rasa daging. Saya dah rasa semua. A, Tanas Fruit. Cakap A. Cik Asfi pun cakap A. A peniaga. Salah juga. Tak boleh dah. Okay, salah juga. Okay, A bukan. Tadi cakap dia cakap banker. Kan. A petani pula. A tadi apa? Peniaga. Pun salah. Ada tak yang laju sekali nak jawab? Saya bagi buka ni. Siapa nak jawab? Jawapan free je ni. Siapa paling laju komen, dia lah dapat. A jawapan dia salah, C pun jawapan salah. Apakah dia? Okay. Saya pantas tukar TikTok group ni. Cepat-cepat. Apa? Yes, Encik Hafiz. Betul Encik Hafiz. Jawapannya B. Okay. So, arwah ayah Puan Siti Hajah bukanlah seorang peniaga, bukanlah seorang banker. Okay, tapi beliau adalah seorang petani yang membesarkan anak-anak dengan hasil menjadi seorang petani. Walaupun kan Puan Siti Hajah sendiri bagi tahu tentang kehidupan beliau sangat sukar, sangat susah dahulunya. Tapi Alhamdulillah, arwah ayah, arwah ibu Puan Siti Hajah Tahir dapat melahirkan seorang anak yang Alhamdulillah berjaya. Siapa sangka yang tak pernah pun fikir boleh menjadi seorang peniaga. Bukan sekadar terfikir nak jadi usahawan, malah menjadi seorang jutawan, tak pernah terfikir. Tapi inilah kebanggaan arwah ayah Puan Siti dan juga arwah ibu. Okay, jadi tahniah untuk Tuan Encik Hafiz. Jawapan kita memang bagi muka ni, memang bagi free betul-betul ni nak bagi. Okay, tahniah Encik Hafiz. Okay, dapat rasakan sendiri Puan Siti Hajah punya curry puff, mummy puff. Okay, boleh isi form sekarang ni. Okay, Puan Siti Hajah, guest SME 360 kan? Ya, betul. Good, betul-betul Puan. Dia follow Puan. Kan? Yes, betul. Puan Siti Hajah adalah our guest untuk program SME 360 baru-baru ni. Semalam. Kan? Semalam kan? Sama kan? So, memang kena rasa. Lala sebab tu kot dia betul-betul sanggup daripada platform Azam Osman masuk sini Puan. Betul, Tuan. Okay, Tuan Encik Hafiz boleh isi form sekarang ni untuk dapatkan untuk maklumat Tuan, okay, supaya Puan Siti Hajah akan hantar kepada Tuan Hafiz. Alright. Okay, kita ada soalan yang terakhir. Boleh? Okay. Soalan yang terakhir adalah, bilakah Puan Siti Hajah Tahir mencapai 1 juta pertama dalam bisnes beliau? Puan Siti Hajah Tahir memulakan bisnes pada tahun 2000 dan sekarang ini sehingga tahun 2025 masih lagi berbisnes dengan Alhamdulillah grow dengan sangat bagus. Okay, Madam Tana cakap 2021 saya tak minta tarikh tau, bagi saya tahun sahaja. Tahun 2018, akhir tahun 2018 Puan Siti Hajah join program Richworks MKK tadi. Okay, itu pun akhir tahun. So kiranya senang cerita 2019 baru start berbisnes. Okay, awal-awal tahun 2019 start berbisnes. Okay, awal 2019 buat bisnes, dalam tempoh berapa dia berjaya capai 1 juta. Tahun bila masuk Titan? 2023. 2023. Agak-agaknya bila 2019 ke 2023 tu bila agaknya Puan Siti Hajah Tahir capai 1 juta yang pertama. Tuan Syukri cakap 2019. Lepas PKP 2022. Betul lah tu, lepas PKP tapi bukan 2022. Dia bukan lepas. Saya bagi lagi. Sewaktu
Tapi saya nakkan pemenang yang lain. Kan. Madam Tana, come on. Okay, tahun 2019 start. Amazing. Tanya, Madam Tana. Berikan tepukan untuk Madam Tana. Okay, tahun 2020. To be exact, okay, 31 Disember 2020. Okay, sebab time tu saya follow up Puan Siti Hajar. Berapa sales kan? Nak kerja kan? Tiba-tiba, dia tengok. Okay, so tanya Madam Tana. Madam Tana boleh klik link button warna sekarang ni, okay, isi maklumat, okay, di bawah untuk, okay, dapatkan, okay, hadiah daripada Puan Siti Hajar Tahir untuk Madam Tana. Okay, Madam Tana ni pun one of our supplier. Kan? Okay, dia jual buah. Dia jual buah dekat tepi jalan ni, tapi buah betul-betul buah. Tapi dia memang teliti apa tau Puan? Dia tak nak menjadi peniaga yang hanya jual buah kat tepi jalan, tapi dia nak ada brand yang kukuh seperti like MBG, you know. Satu mentality yang sangat bagus kan? Pun juga ada peningkatan yang bagus. Alright. Encik Hafiz kata dia keliru sebab semalam tengok graf banyak juta-juta. Confused. Bila capai 1 juta kan? Senang cerita, sentiasa capai juta-juta tu, tapi the first million yang Puan Siti Hajar berjaya capai adalah pada tahun 2020. Tanya Puan, thank you so much. Terima kasih sebab berikan hadiah kepada penonton. Okay, untuk anda yang sedang menonton, untuk guest yang seterusnya pun kita ada hadiah yang menarik-menarik juga. Dan thank you so much Puan for your time. Okay, kami doakan segala usaha Puan dipermudahkan. Any last word kepada penonton Puan? Maybe kan ada yang sedang menonton ni tak tahu dia nak buat duit tepi ni kan. Kan nak duit tepi ke macam mana ke kan. So kita tak boleh sebut nama tu lah. Tapi beri peluang. Kat mana sebenarnya diorang boleh ni? Okay, untuk yang dekat luar sana, last word saya lah. Terima kasih sebab menonton rancangan ni, podcast ni. Terima kasih juga ialah untuk berada kat sini ni sebenarnya adalah satu benda yang besar juga kan. Untuk kekal berada tengok rancangan ni, satu kejayaan daripada diri anda, satu kejayaan besar jugalah. Okay, untuk saya punya words lah, terima kasih lah. Dan untuk kalau lah berminat dengan produk saya ataupun nak dapatkan side income lah, boleh cari saya dekat alamak. Search je Mummy Puff. Search je Mummy Puff. Kan, ada dekat TikTok pun sama, dekat Instagram pun sama, platform Facebook pun sama. social media lain. Boleh search. Sorry. Platform social media lain boleh cari iaitu Mummy Puff. Okay, cari Mummy Puff. Puff. Okay, Mummy Puff. Boleh cari dekat platform social media Mummy Puff. Okay, sebab ada ejen Puan Siti Hajar yang boleh jana income sehingga 40,000 sebulan. Tak perlu ada kilang sendiri, hanya menjadi seorang ejen pun boleh buat hasil sebanyak itu. Okay. Ya, betul. InsyaAllah. Okay, thank you so much to those yang menonton. Kami pun tak sabar, perut kami dah lapar nak makan kari pak Puan Siti Hajar yang baru dibuat tadi. Kan Puan? Ya, saya goreng tadi, bawa untuk rasa, insyaAllah. Untuk rasa, kita orang yang rasa dulu, okay? Yang pemenang nanti you all rasa sendiri, kena goreng sendiri. Kita orang berasa, kan? Thank you so much. Nanti saya bagi cara untuk masak lah. Oh, okay. Ada cara nak masak? Of course lah, ada cara. Alalan tu Puan cakap. Okay, kalau lah penonton beli kari pak saya ni kat luar sana, untuk bermasak dia adalah keluar terus masuk kuali yang sedang-sedang panas lah. Tak boleh defrost. Tak boleh defrost. Syarat dia adalah tidak boleh defrost. Kena betul-betul tengah sejuk. Minyak tengah panaskan sederhana, tak boleh panas sangat. Sedang-sedang saja. Kemudian terus masuk dah, keluar daripada freezer terus masuk je. Tak payahlah nak lembik-lembik tak boleh. Tak payah kan. Nanti dia akan jadi soggy, tak rangup. Faham. Amazing Puan. Kat sini ada yang komen. Sebab dia orang follow Puan daripada SME 360 tu kan. Kata tanya Puan Siti, saya berinspirasi dengan perjuangan dan 7 angka Puan. Terima kasih. Ada yang inspire dengan Puan. Thank you so much. Ada yang cakap thank you sebab share your untuk sesi hari ni, dan ada yang kata
suka dengan sesi podcast hari ini, insyaAllah. Okay, Puan Siti Hajar antara yang kita sentiasa jemput untuk kongsikan. Dan insyaAllah Puan Siti Hajar jika berkesempatan lagi, nanti kita akan jemput Puan lagi. InsyaAllah. Thank you so much everyone. Thank you yang menonton. Assalamualaikum. Saya Safara Salman, Vice President Richard Consulting Group, dan bersama dengan saya Puan Siti Hajar Muhammad Tahir dari Mami Puff. Mami Puff. Alright, bye.